Okey, huruf mim. Huruf mim yang Haziq buat dia belakang kepala dia ni tak berapa cun. Belakang kepala dia pendek yang Haziq buat. Okey. Ni kita tak turun straight, kita macam ke tepi sikit. Nampak? Dia jadi panjang sikit ke belakang. Dia bukan panjang ke bawah, dia panjang ke belakang. Bagi dah lebih tu sikit, letak balik, bagi sama dengan tempat yang lebih sikit tu. Tolak ke depan dulu, jangan terus nak turun. Tolak ke depan dulu tu, sikit dia turun. Lepas tu okey, sini satu titik, lebih kurang satu titik. Dekat sini baru kita mula nak turun ke bawah, nak patahkan dia. Bila jali ni dia kadang tak nampak panjang sangat lah.